Sekarang kamu cuba nak cari luas permukaan kun. Sebelum kamu cari luas permukaan kun, kamu kena tahu dulu dia punya bentangan dia, betul? Okey, untuk kun kita ada dua. Kita ada bentangan yang ini, bentangan yang pertama ini, dan bentangan yang kedua ini. Bentangan yang kedua bentuk apa? Bulatan. Okey, macam mana nak cari luas bulatan? Pi J kuasa 2. Mudah kan? Yang ini dia akan jadi sektor. Okey. Kamu diberi jarak ini. S. Untuk mencari luas sektor bagi kun adalah pi J S. S itu adalah jarak ini ke sini. S itu kalau dalam sektor dia adalah dia punya jari. Jadi untuk luas permukaan kun adalah pi J kuasa 2 tambah pi J S. Itu je. Betul? Okey, kita tengok contoh. Kita tengok contoh satu. Kita ada satu kun. Okey, sebelum tu. Sebelum tu. Sebab apa kita label ni S, kita tak label dia J? Sebab nanti kamu keliru. Kalau kamu tengok sini dia ada 2 J. Satu J dari pusat ke sini. Ni J jari untuk bulatan bawah kan? Ini pun jari juga. Jari untuk sektor ni, tapi tak label J. Nanti kamu keliru J ni J, ni J, berapa banyak J kan? Jadi labelkan sebagai S. Okey, kamu ada ni. Dia beri kepada kamu diameter dia adalah 7 cm. Jarak sending ini adalah 10 cm. Okey, soalan dia cari luas permukaan kun. Kun ke kon? Kon. Kon tu jagung. Kun. Okey. Kita labelkan ni luas 1, ini luas 2. Luas 1. Luas 1 adalah sektor, betul? Apa formula dia? Pi J kuasa 2. Oh, bagus. Pandainya. Apa dia? Pi J S. Yang satu adalah sektor. Pi berapa? Pi berapa? J berapa? Wah, bagusnya. J 7. J adalah 3.5. S dia adalah 10. Okey, kira. Berapa Najwa? Jangan lambat. Berapa Siti? Tak kira lambat pandai. 110 apa? Sentimeter je? Sentimeter persegi. Luas 1 dah dapat. Luas 2. Luas 2 adalah berbentuk bulatan. Formula untuk mencari luas bulatan adalah pi berapa? J berapa? 3.5 apa? Ya. Okey, kirakan. Berapa? 38.5 apa? Jadi luas permukaan
Kun sama dengan 1 campur 2. Betul? 1 berapa? Campur berapa? Boleh? Okey, ini siapa buat? Saya nak tengok kamu buat. Cikgu apa? Apa? Cikgu-cikgu. 3.5 boleh dapat. Wah. Macam mana dapat 3.5? Kamu dulu masa saya ajar bulatan, kamu tidur ke, mimpi ke, berangan ke, tak datang? Tak datang? Masalahnya di malas. Kat rumah ada YouTube, pergi tengok, nyanyi, lagu, main gitar, Facebook. Dua-dua sama je. Kan? Saya dah upload video tu lama dah. Tengok pun tak. Ni apa? Ini apa? Ini ke sini namanya apa? Ini ke sini namanya apa? Tak, ini ke sini apa namanya? Ini ke sini namanya apa? Jari juga. Ini ke sini namanya apa? Tak tahu dapat 3.5 macam mana? Ke buat-buat akhir tahu? Buat je lah akhir tahu kan? Tahu ke tak tahu? Macam mana dapat? Darab 2. 7 darab 2, 3.5. Wah, hebat. Itulah dia anak murid Cikgu Romi. Kan? Berapa Badawi? Macam mana dapat 3.5? Saya tanya kamu, yang kamu tanya kamu buat apa? Ha? Bagi? Apa yang bagi 2? Kamu dia bagi 2. Apa yang dibagi 2? Apa yang dibagi 2? Jejari bagi 2. Wah, hebat. Bagus. Bangun. Saya cakap dengan kamu. Bangun. Saya cakap dengan kamu. Kenapa kamu sembang dengan kawan kamu sebelah tu? Kalau kamu sembang dengan kawan kamu, kamu cakap dengan orang lain. Tengoklah saya. Apa masalahnya? Macam mana boleh dapat 3.5? Tengok lagi ke sana. 7 bagi 2. Dapatlah 3.5. Boleh? Yang lain ada soalan? Tengok lagi sana. Kamu bangun, kamu duduk sini. Duduk sana. Dia kalau duduk situ, dia bersembang dengan sebelah. Kalkulator lah. Pedus tu. Sebab dia tak ingat. Okey, kamu bangun. Kamu duduk sini. Sebab kamu gelakkan dia. Kamu duduk sini. Kamu gelak kan? Kamu duduk sini. Kamu duduk sini. Ada lagi nak? Okey. Lepas ni saya nak kamu buat ya untuk soalan yang ni pula. Contoh 2. Dekat belakang tu main. Contoh 2. Okey. Saya nak buat kun yang macam ni. Okey. Jarinya tak mau. Kita bagi diameter 28 cm. Okey, jarak sendingnya adalah 21 cm. Soalan dia apa? Cari luas. Kun. Salah. Cari luas. Apa dia? Tadi siapa sebut? Permukaan kun. Okey, cari dulu luas 1, kemudian cari luas 2. Luas 1. Luas 2. Okey, saya nak seorang buat luas 1. Badawi, sini. Lepas ni kamu buat luas 2 ya.
Hai, takkan jadi saya tunjuk kamu saya suruh Siti. Cepat bawa pen ke depan. Sini ada jalan kerjanya. Tengok situ. Tak payah tengok situ, kamu tengok skrin tu je. Jangan gerakkan kertas, kamu tak nampak. Luas 1. Formulanya dulu. Cikgu, dia sama dengan ni ke? Apa dia? Di atas ni. Benda. Ni. Tak, kamu tengoklah itu mak. Tak, tengok sama ke lain. Cuma saya ingat je. Mak kamu dengan ayah kamu sama ke lain? Kan tak tahu beza. Luas 1. Formulanya sama dengan Pi JS. sama dengan Pi JS. atau L. Sama dengan Kasih tulisan tu IJS. Sama dengan taraf J dia berapa? Berapa? 21 cikgu. Ha? 21. Berapa? J dia berapa? Biar dia pasti tengok. J dia berapa? J yang mana? 21. Berapa? J dia berapa? Lagi lama lah macam tu. Aish. Ramai orang tengok kamu. Kaya ni. Cikgu. 28 cikgu. 28 J dia. Kan? Ya. Kau kamu masih 28, tulis 28. Okey, duduk. Hai cikgu. Tunggu situ. Tunggu situ. Sini betul kan? Betul kan? Betul kan 28 tu? Betul. 14. Tadi kamu tanya saya kan? 28 Ada lagi dapat 3.5, 7 bagi 2. Itu kamu tulis berapa 28. 28 bagi 2 dapat 14. Sini betul kan? Berapa titik? 14. Tulis. 14 darab. Berapa? 3 point. S dia berapa? S dia berapa? Tengok tu. 21. S dia berapa? 21. Okey, duduk. Sambung. Pada wik, kira. Tarik tengah sikit. Hai, aku pula dia masuk. Buat. Orang tak nak tengok muka kamu yang lama. Boring tengoknya. Jam palu. Zak, 14 kali 21. Ya, kamu tanya dia muka. Kamu dah tukar kalkulator. Berapa? 224. Okey lah. Wah, aku cakap. Kita. Ayu kan. 5294 apa? 924. Okey, duduk. Betul? 294 cm persegi. Betul? Betul tak? Betul kan? Yang kamu gigit jari isap jari kamu. Sekarang tu kamu tahu. Baju betul-betul kaya. Betul kan? Buat tu. Hai. Oh ini. Kamu guna kalkulator ke? Kamu guna apa? Berapa? Pandai kamu sambung untuk bulatan. Berapa? 924. Potong yang atas tu. Betul yang lain? Betul. Okey, sambung luas yang kedua. Ya. Sampai kering. Gelak. Kamu tulis dengan apa? Belum. Luas yang kedua. Tengok. Saya letak tegak tu. Tegak kan? Okey. Tulis. Luas yang kedua. Tak payah. Orang lain nak tengok itu. Baik. J
kuasa 2 sama dengan 2/7 darab Sama dengan tadi. 14 darab Mana 21 Mat? Nampak kau ada besar. tepi kepala kamu tu. Tarik tengah sikit ketai kamu. Tengah itu atas. Tengah mana tengah? Lagi. Tengah. Baik. Cikgu. Mana cikgu? Kalau kamu letak situ, kepala kamu tunduk, tertutup lah. Cik kamu tunduk kepala kamu. Nampak? Kan tutup. Punyalah ada kat sini, tengok sana je. Berapa? 14 apa? 14 apa? Kuasa 2. Okay, kira. Kalkulat. Mana boleh Mat? Cepat. Berapa nombor kamu tu? 616. 616 tu macam mana sebutnya? 616. 616 cm persegi, betul? Betul? Okey, luas keseluruhan. Kamu sambung. Nah, ada. Itu kalau tak reti juga tak tahu. Dekat aku boleh beli tu bagi. Luas keseluruhan. Name tag tak ada. Tengok, orang lain tak nampak. Letak tegak. Tengok sini dah lah, sini tengok. Letak tegak dulu kamu punya kertas. Lengit tu. Luas keseluruhan kun. Luas permukaan kun sama dengan apa yang orang lain nampak tak? Lengit. Angga bulu naik. Ada macam ni. Sengit sikit tangan kamu tu. Luas permukaan 1. okey. 1 tambah 2. Bulatkan 1, bulatkan 2. 1 tambah 2, 3. Sama dengan? 1 berapa? 9, 2, 4 sentimeter persegi campur 6, 1, 6. Berapa? Ayo. 92. Apa? 1 puluhan. Oh, puluhan ni. Tu ada puluhan ni. Mana perempuan Mat? Guna kalkulator pun tak reti. Saya kamu tunjuk dekat tu. Screen tu. Letak. Letak, tak boleh letak. Mana datang kuasa 2 tu? Mana datang kuasa 2 tu saya nak tanya. Dah 24 kuasa 2. Kita. Tak apalah. Kira duit aku. Yo. Campur pun tak tahu. Dah silap kau sangat kan? Bantu dia. Bagi tahu dia sikit. Ajar dekat depan tu. Yo. Ajar. Tunjuk. Ni 924 tambah dengan Buat ni semula. Kira balik semula. Tegak. Mana orang nak tengok sengit. Kalkulator letak sini. Orang lain nak tengok juga. Apa dah. Okey.
9 Kalkulator 24 tambah. Tak payah 2 ni tak payah tulis. 2 cm tu cm square. Kan kuasa Tak, 2 yang dapat baru. 15 ni. Suruh dia tulis. Tak payah tulis 2 tu. Oh, ada puluhan ke? Mana ada puluhan. Itu kalau lebih dari 3 ada koma. Dah. CM kuasa 2. Okey, duduk. Acah. Kaki ringi. Kalau tak ditengok, tambah pun tak reti. Yang lain boleh? Ada 2 you.